Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri podcast Let's Talk Water adalah merupakan siri yang telah diilhamkan oleh Malaysia Water Partnership ataupun Perikatan Air Malaysia bersama dengan GPS untuk membincangkan isu-isu berkaitan air sama ada kemarau, banjir, ketidakcukupan air dan apa-apa sahaja berkaitan dengan air. Dan siri podcast ini akan diadakan beberapa siri dari masa ke semasa dan akan disiarkan melalui YouTube channel dan juga mana-mana channel medsos, jabatan-jabatan kerajaan dan juga media-media sosial yang lain. Terima kasih kepada semua peserta ataupun penonton pada pagi ini. Kita ada program istimewa yang kita adakan pada pagi ini. Kita bercerita pasal air. Let's Talk Water. Jadi kalau kita pernah baca satu buku yang pernah diterbitkan di UK, When River Run Dry, maknanya memang sungai itu dah jadi kering. Jadi tidak memberi apa-apa faedah pun kepada pengguna dan juga semua orang awam dan juga alam sekitar, keadaan sekeliling akan jadi mati. Sebab tu kita ada juga program River of Life contohnya lah. Sebab kita nak secure, kita nak selamatkan air untuk kegunaan kita semua. Jadi pagi ini kita ada hubungannya juga dengan sambutan Hari Air Sedunia 2026. Kalau kita faham ataupun kita ingat bahawa Hari Air Sedunia ini telah pun dilakukan ataupun telah bermula pada 1993 melalui United Nations, PBB. Iaitu mengenai kepentingan air tawar yang boleh kita gunakan untuk kelestarian kehidupan kita. Dan juga ada kaitannya juga dengan SDG, iaitu Sustainable Development Goal, yang ada 17 komponen betul. Jadi kalau kita melihat semua itu, betapa pentingnya air. Jadi itulah yang kita nak bincangkan juga, sebab dia melibatkan lebih kurang 2.2 bilion manusia yang tidak boleh akses kepada air bersih. Kita selalu lihat kalau air bersih ni macam contohnya sekarang ni di Gaza, jadi air bersih tak dapat. Di Afrika setengah negara pun mengalami masalah yang sama dan sebagainya. Tapi di Malaysia berlainan pula. Kita dalam kegagalan kita berlebihan air, tapi dalam masa sama juga setengah negeri di utara baru ni kering, tak ada air kan. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang kita kena lihat di dalam inilah, dan melibatkan juga bagaimana kita nak merancang menangani isu-isu begini. Jadi pagi ini kita akan bincangkan, podcast pagi ini akan membincangkan isu-isu berkaitan dengan air dan peranan kita dalam menguruskan air serta keperluan air dalam kehidupan kita semua. Jadi bagaimana yang saya nyatakan tadi, air adalah merupakan kehidupan untuk kita semua. Jadi untuk itu, kita telah pun menjemput dua orang panel jemputan yang memangnya boleh bercerita dan layak bercerita tentang air, isu yang kritikal ini. Dan tapi kadang-kadang kita terlupa juga, air ini bukan untuk manusia saja. Air ini juga untuk semesta alam, makhluk yang ada di semesta alam. Bersama kita ialah Encik Azizul Azran bin Mahmud, Pengarah Sumber Air Badan Kawal Selia Air Negeri Melaka. Selamat datang. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Rasa pertama kali kita berjumpa ni. Ya, betul rasanya. Okey. Yang panel yang kedua adalah Encik Amlir Ayat, iaitu Presiden Econuts. Selamat datang. Terima kasih Tuan Haji. Sihat ini? Saya Alhamdulillah. Saya rasa belum lagi terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maafidin. Minta maaf banyak Tuan Haji. Hari ini hari yang ke-24. Jadi kalau katakan ada yang belum sempat lagi raya puasa 6, silakan. Okey. Ya. Jadi untuk sebagai membuka sesi podcast kita bagi tadi untuk pengenalan sebagai Hari Air Sedunia 2026, mungkin Cik Azizul boleh bercerita sedikit nanti fungsi. Sebab di negeri-negeri ni ada bentuk pengurusan air ni agak berbeza-beza lah. Itu mengikut kesesuaian negeri, kesesuaian dan keperluan kepentingan negeri itu sendiri. Dan mungkin juga Cik Amlir Ayat boleh ceritakan sedikit Econuts. Dia sebut Econuts ni macam naik kuda tengah malam.
Knights kan? Pahlawan. Okey, pahlawan. Jadi mungkin juga orang di luar sana tidak mengetahui apakah Eco Knights dan boleh ceritakan sikit peranannya dengan masyarakat setempat dan juga bagaimana hubungannya juga dengan pengurusan air. Saya jemput dulu Cik Cik Azizul untuk memberi sedikit penjelasan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Pertamanya saya ni datang daripada Badan Kawal Selia Air Negeri Melaka. Jadinya Badan Kawal Selia Air Negeri Melaka ni wujud setelah keputusan kerajaan untuk mengkorporatkan perkhidmatan perbekalan air. Jadi bila agensi kerajaan yang sebelum ni mengawal selia air termasuk dengan air rawatan, air terawat juga telah dikorporatkan. Jadi perlu timbulnya wujudkan satu badan yang mewakili kerajaan bagi mengawal selia aliran air lah. Jadi Badan Kawal Selia Air Negeri Melaka ni boleh katakan sebagai regulator utama lah untuk sumber air mentah negeri lah. Dan kalau nak katakan peranan dan fungsi tu banyak juga Tuan Haji. Sebenarnya kita menguruskan sumber air mentah termasuklah sungai, empangan, kolam dan juga aquifer bawah tanah juga kita kawal selia. Juga perkara-perkara berkaitan dengan kawalan dan pelesenan, abstraction contohnya, rekreasi contohnya, itu juga di bawah BKSA Melaka lah. Dan perkara yang lebih penting adalah kualiti, pemantauan tentang kualiti, penguatkuasaan dan sebagainya. Dan juga lebih penting juga adalah perkara-perkara berkaitan dengan strategik perancangan jangka panjang tentang keselamatan air negeri Melaka lah. So ini satu perkara yang kita sedang dan akan laksanakan lah. Jadi secara ringkasnya boleh saya garapkan bahawa air yang turun daripada hujan tu jatuh ke tanah. Betul. Sebelum dikeluar ke laut balik, Betul. mana itu adalah tanggungjawab. Betul. Jadi yalah, kita masih faham di bawah Perlembagaan Malaysia pun air mentah ni adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi itulah pentingnya negeri, peranan negeri dalam tu. Encik Amli mungkin boleh cerita sikit berkenaan dengan Eco Knights. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya daripada sebuah pertubuhan alam sekitar bukan kerajaan. Eco Knights ni ditubuhkan pada tahun 2005 sebagai sebuah pertubuhan yang didaftarkan sebagai pertubuhan alam sekitar. Tapi saya sebenarnya nama pertubuhan alam sekitar ni seolah-olah beri pandangan ataupun tanggapan bahawa dia hanya menumpukan pada alam sekitar. Betul. Tapi kita menggunakan alam sekitar itu sebagai suatu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Bukan kita fokus pada alam sekitar saja. Ya, itu dah jadi macam old school punya pandangan mengenai pemeliharaan tu. Kita kalau boleh nak selari dengan kemampanan, iaitu kesejahteraan manusia zaman sekarang ataupun generasi masa kini dan zaman akan datang. Dan satu lagi yang membuatkan kita ni mungkin berbeza daripada NGO-NGO lain ialah kita menumpukan perhatian kepada pendidikan sebagai jalan untuk mencapai kemampanan. Kita percaya bahawa pendidikan ini adalah salah satu ataupun bagi saya lah secara peribadi ialah kaedah yang paling sesuai untuk mendidik manusia supaya jadi orang yang mampan, berbudaya mampan, berhemah dalam menggunakan air dan sumber-sumber lain. Kita tak boleh nak paksa orang untuk guna air secara bijak, secara mampan. Tapi kalau kita didik dia, pendidikan itu akan sampai kepada hati dan jiwa kita dan seterusnya berubah menjadi perbuatan. Kalau denda saman ni boleh juga. Itu adalah salah satu kaedah daripada kita panggil kaedah bersepadu lah, integrated approach kan. Tapi yang paling penting ialah kita menggunakan pendidikan supaya kalau orang tu terdidik, maka kita pun tak perlu belanja kos banyak untuk penguatkuasaan, enforcement. Dan kita aktiviti-aktiviti kita ni banyak tertumpu kepada pelajar-pelajar sekolah dan juga orang ramai. Termasuklah korporat, di mana korporat dia selalu buat aktiviti-aktiviti corporate CSR, corporate social responsibility ataupun tanggungjawab sosial korporat. Jadi di situ mereka ada aktiviti umpamanya mereka tanam pokok bakau di tepi sungai, ataupun mereka adakan aktiviti-aktiviti dengan anak-anak kaki tangan korporat.
Jadi kita buat aktiviti mengajar macam mana nak tanam pokok, bagaimana kita nak kital semula, minyak masak dan sebagainya. Jadi benda-benda mudah ni kita cuba terapkan supaya bila mereka besar akan jadi suatu budaya. Dan Dia meresap dalam dan diri seterusnya masyarakat, kita boleh mewujudkan negara Malaysia yang mampan lah, insyaAllah. Kalau kita lihat sedikit lah, kalau kita lihat juga di setengah negara, contohnya di Jepun, di Jepun mungkin Korea juga ada buat. Dia menjadikan satu hari dalam seminggu tu, yang saya ingat di Jepun dia hari Rabu, dia bawa budak-budak sekolah ni, dia secara fizikal, secara ni dia pergi ke sungai, diceritakan macam mana peluang sungai, peluang air dan sebagainya. Jadi mungkin itu adalah yang Econet buat lah. Yang saya percaya begitu. Kita cuba begitu dan saya rasa bila orang sebutkan pendidikan alam sekitar di sekolah, dia tak semestinya menerapkan ataupun kita buat satu perkara ataupun subjek baru di sekolah. Tak perlu sebab cikgu-cikgu pun dah banyak beban, dah overload. Kesian saya tengok dia orang ni balik tension malam kadang balik daripada sekolah. Kalau ikut style Jepun, nama pendidikan dia Tokatsu. Tokatsu ni dia mendidik pelajar supaya menjadi manusia yang beretika dari sudut alam sekitar dalam budaya sekolah, bukan sebagai subjek. Bila makan, lepas makan basuh pinggan sendiri, bilik air cuci sendiri. Jadi dia belajar kalau nak sampah kutip. Itu sebab sampai sekarang orang Jepun kalau tengok dia berjalan nampak sampah pun dia collect. Dia jadi tabiat dia. Tak kisahlah ada CCTV ke, ada orang majlis ke, ada orang sampah orang lain, tak kisah, dia ambil je. Dia tak boleh tengok kotor. Jadi boleh tak kita, kadang-kadang bila kita kita tengok orang Jepun kita bangga, tapi bila kita balik Malaysia kita tengok orang buat macam tu, buat apa kau buat ni? Ini majlis boleh buat, kau dah bayar majlis. Ini sikap yang saya rasa kita perlu tu. Tapi bila tambah cukai majlis sebab sampah banyak, marah pula. Betul. Kan? Jadi kita kena ada tanggungjawab kita jugalah dalam kehidupan. Kalau kita lihat lah kalau kita lihat tahun demi tahun lah, Hari Air Sedunia ni disambut setiap tahun kan, pada penghujung April rasanya. Jadi setiap tahun tu ada tema, setiap tahun ada tema. Jadi tema inilah yang akan membuat tindakan dalam tahun semasa untuk kita sama-sama bekerjasama dan sebagainya kan. Jadi untuk tahun ni global tema global adalah berkenaan dengan air, water and gender. Kalau kita lihat di Afrika contohnya, isu gender ni adalah satu perkara yang penting. Sebab apa? Kat sana kalau kita lihat video, gambar dan sebagainya, orang perempuan ni yang akan cari air, ambil air, masuk air, pikul air, bawa balik untuk kegunaan keluarga kan. Tapi di sini ni mungkin berbeza. Dan itulah hubungan gender dengan ni. Tapi di peringkat kebangsaan, kita ada tema lain. Sebab dia nak menjurus kepada isu-isu setempat kan. Air untuk semua ke apa. Jadi kita kat sini ni lah air milik semua. Jadi mungkin Cik Azran boleh bercerita sikit tentang perspektif sumber air. Apakah pentingnya dua elemen ni, yang woman, water and gender ni dalam kehidupan seharian kita? Baik Tuan Haji, yang ini berkaitan dengan tema water and gender ni, memang sebenarnya bila bercakap tentang gender ni, memang kita ada so-called di peringkat antarabangsa sendiri telah sangat-sangat menitik beratkan kesamaan gender dan sebagainya. Dan kalau Tuan Haji ambil kisah daripada Afrika, daripada India kan, kita nampak orang perempuan dekat sana letak air dalam periuk dia tu, letak atas kepala kan balik. So dekat sana memang diiktiraf sebagai orang perempuan ni adalah pengurus air di rumah. Betul. Sedangkan orang lelaki sebenarnya dia tak cari air kat perigi. Tetapi lelaki ada fungsi dia tersendiri. Mungkin di kawasan bagi pembinaan infrastruktur dan sebagainya, itu milik lelaki. Dia cuma bila ketidaksamaan, ketidakkongsian gender ni, itu yang UN nak rapatkan. Gap tu. Jurang tu hendak dirapatkan. Daripada segi konteks kita, sebenarnya negara kita pun dah banyak buat sebenarnya. Kita dah menggalakkan supaya
wanita terlibat dalam pembuatan keputusan dan sebagainya. Kalau nak katalah di Melaka sendiri, saya punya lead engineer pun perempuan. Memang masuk ke buyer semua orang perempuan. Jadi sebenarnya kita sekarang ni bila kita nak rapatkan jurang tu, kita kena buka ruang. Orang lelaki pun sekarang dah mula ramai dah pandai basuh pinggan. Kan? Jadi itulah dia. Bila kita bercakap tentang apa yang UN nak buat, kita nak sama ratakan dan kita kecilkan gap antara gender tu. Tapi bila kita cakap pasal Malaysia pula, sebenarnya kita tidaklah terlibat seperti macam ada dekat India dan Afrika. Tak ada lagi orang kita yang memikul air sebagainya, mengkandar air dan sebagainya kan. Kita ubah suai sikit supaya air tu milik semua. Daripada segi konteks ni, bahawa kita nak pastikan semua orang mempunyai akses air yang bersih dan berkualiti. So ini satu perkara lah. Dan satu perkara lagi yang saya nampak, selain daripada kita semua memiliki akses terhadap air, kita juga perlu memikul tanggungjawab untuk memelihara air semua. Kalau akses memiliki air tu kita semua nak, tanggungjawab untuk memelihara pun kita semua mesti capai. Betul. So saya rasa daripada perspektif pengurusan air, itu yang sewajarnya yang kita terapkan lah untuk tema tahun ni, insyaAllah. Mungkin juga ada segi NGO lah, Econuts, berkenaan dengan bagaimana kita nak memastikan bahawa setiap kehidupan, ialah kita nak cerita pasal Malaysia ni, jadi air itu adalah milik semua. Saya melihat tema Hari Air Sedunia ni masih relevan di Malaysia. Water and gender ataupun air dan gender lah. Sebab perempuan, orang wanita ni dia mempunyai peranan yang besar dalam rumah untuk mendidik anak-anak. Supaya anak-anak tu jadi orang yang berhemah atau bijak dalam menguruskan air. Kalau bapa ni, saya rasa dia budak ni, kalau bapa cakap pasal air dia pelik. Tapi kalau jimat air sikit kan. Jangan basuh ni, jangan basuh dia mesti secara spontan. Lecture secara formal ni budak kan tak makan saman dia ni. Suara ibu lagi kuat lah. Suara ibu dia kalau dia marah, tapi walau marah macam mana pun ibu juga dia pergi kalau ada sakit ke susah pun semua kan. Jadi ibu ni sebab dia selalu berada di rumah dan dia banyak menggunakan air untuk tujuan masak, membasuh dan sebagainya. Jadi anak-anak tu lihat ibu ni ataupun golongan wanita ni sebagai contoh. Jadi ibu-ibu ataupun golongan wanita boleh memainkan peranan bukan saja sangat penting tapi sangat berpengaruh, influential dalam mendidik anak-anak supaya di rumah lagi kita bijak menggunakan air. Saya tak nak sebut jimat guna air sebab apa, jimat ni dia relatif. Ya, aku dah jimat banyak ni sampai dah tak ada air kadang kan. Jadi bijak. Maknanya kalau perlu minum 1 liter, minumlah 1 liter. Tak ada pula kuranglah setengah liter kan, tak boleh. Sebab itulah keperluan dia. Jadi bijak, bila perlu kita gunakan tapi dalam jumlah yang sesuai, jumlah yang perlu. Jangan membazir. Bila mandi, gosok gigi, tutuplah air tu. Jadi ibu-ibu dia boleh menggalakkan anak-anak dia daripada kecil menggunakan air secara bijak dan juga membersihkan diri dengan air secara bijak. Tandas bersih, rumah bersih dan sebagainya, dan membasuh pakaian. Jadi perkara-perkara ni saya rasa golongan wanita dia memainkan peranan yang sangat penting. Saya nak bercakap berkenaan dari segi pendidikan ni lah. Sebab apa, kalau ibu-ibu tidak mainkan peranan penting ni, macam mana kadang ibu tak kerja, bapa pergi kerja, jadi ibu tu banyak terdedah dengan proses pembesaran anak-anak. Jadi dia banyak memberi kesan kepada anak-anak. Jadi saya rasa ibu-ibu patut mengajar anak-anak supaya berhemah, bijaksana dalam menggunakan air. Maknanya itu ialah sebahagian daripada kebudayaan ataupun budaya mampan lah. Jadi memang betul lah, maknanya kita perlu menggunakan air itu secara bijak. Secara bijak. Kalau katakan kita perlu steamer je lah kita gunakan. Jadi sebab bila kita, kalau kita gunakan air bekalan air kan, selagi pipe kita boleh buka, ada selagi itu ada air, dia tak tutup kan, maknanya
kita akan memerlukan lebih banyak lagi air mentah Betul tu Haji. untuk dirawat. Sebab kadang-kadang bila saya pergi ngeti yang kawan-kawan, saya tengok ada orang dia buat tak kisah je. Air di sink tu dia biar terbuka. Kita tengok sayang kita pula pergi. Takkan kita nak tegur anak orang kan. Apalah kita pergi tutup. Kadang air sikit pun kalau sampai berapa lama tu kadang air tu rosak, pipe air tu rosak. Kalau pipe air rosak kita beritahulah tokek kedai tu tolong betul dia punya air sebab ni kan. Sebab apa di Selangor ni jumlah air yang digunakan banyak. Saya dah buat pengiraan. Katakanlah kita dapat kurangkan di Selangor ni berdasarkan kepada penduduk dia ataupun pemegang akaun dia dan seluruh penduduk, bukan setakat pemegang akaun. Beberapa juta, saya lupa dah berapa juta, mungkin dekat 10 juta lah. Semua sekali, bukan pemegang akaun. Jadi kalau kita dapat tangkap 10% daripada pengguna air di Selangor untuk mengurangkan 1 liter air sahaja sehari, maka Selangor dapat menjimatkan kira-kira hampir 1 juta liter air sehari. Kalau sehari, kalau 2 hari, jadi bayangkan air tu tersimpan tu tak guna. Kita bayangkan kalau 1 juta liter air sehari, berapa orang boleh guna yang lain tu dengan anggaran seorang menggunakan 250 liter air sehari. Kalau ikut design biasalah, ikut corak biasa tu. Tapi kalau 10%, itulah jumlahnya. Bayangkan kalau 20% penduduk dapat gunakan dan dikurang 1 liter, lagi banyak. Okey, jadi kalau kita bercakap pasal perkara ni kan, maknanya kita boleh menggunakan air secara berhemah. Tapi dalam masa yang sama, elemen contohnya macam infrastruktur air, bekalan air dan sebagainya, itu ada elemen yang sangat besar yang kita takkan bincang kat sini pun sebab dia melibatkan mungkin teknikal dan sebagainya. Jadi okey, kita balik kepada Melaka lah. Kalau kita tengok Melaka ni kan, ia ada sebuah kita kira negeri yang agak kecil lah berbanding dengan negeri lain macam Pahang, Kelantan dengan Selangor kan. Tapi dari segi aspek pembangunan, Melaka ni saya rasa telah mencapai satu pembangunan yang besar dan tinggi. Sebab tu ada beberapa inisiatif yang kerajaan negeri dah buat, contohnya menambah pantai untuk membuat untuk menentukan keperluan pembangunan negeri dari segi permintaan dan sebagainya, itu adalah dapat dipenuhi. Tapi kalau kita lihat juga dari segi aspek mana bila kita tanah-tanah ni kita tukar syarat dan sebagainya, dia ada kesan kepada aliran air permukaan daripada hujan, sungai dan sebagainya. Jadi keperluan tu mungkin tinggi. Jadi macam manalah agaknya negeri Melaka dapat, ini satu cabaran besar sebenarnya. Bagaimana nak menghadapi cabaran ni dan mencari penyelesaian. Sebab kebetulan kita ada wakil daripada Melaka, mungkin ada sedikit yang boleh dikongsikan di sini. Nak tahu juga Selangor pun masalah juga. Ya, betul. Semua negeri ada masalah, tapi kita nak tengok macam mana lagi. Okey, Tuan Haji, dua perkara yang Tuan Haji dalam soalan Tuan Haji itu adalah benarlah. Yang pertamanya, negeri Melaka ni negeri yang kecil. Dan keduanya, pembangunannya pesat. Ini memang kita akuilah. Jadi sebenarnya cabaran dia sangat besar juga, Tuan Haji. Bagaimana kita nak mengimbangkan tentang kelestarian air dan juga pembangunan. Kita tidak mahu menjadi kita terlalu kuatkan tentang akhirnya kita jadi penghalang kepada pembangunan. Jadi sebenarnya kita kena ada mencari poin yang tepat, titik yang tepat untuk menjadi mencari situasi menang-menang. Betul. Jadi kedua-duanya ni sangat penting. Tanpa air yang betul pun kita tak boleh nak dapatkan pembangunan, investor pun tak datang dan sebagainya. Jadi sebenarnya Tuan Haji, daripada segi konteks ni sebenarnya Alhamdulillah BKSA dan Kerajaan Negeri Melaka sebenarnya especially Kerajaan Negeri Melaka sangat-sangat menitik beratkan perkara inilah. BKSA adalah suara penting di dalam mana-mana forum kebenaran merancang dan sebagainya. Jadi ulasan-ulasan daripada BKSA itu adalah satu perkara yang compulsory.
Jadi kita akan menilai setiap aspek pembangunan dan memberikan saranan yang sewajarnya. Bagaimana satu-satu pembangunan tu walaupun dilaksanakan dia masih boleh preserve ataupun contribute kepada kelestarian air. Jadi daripada segi konteks itu memang panjang ceritanya lah Tuan Haji, tapi dia punya falsafah dia sebegitu. Pembangunan tidak dihalang tapi kelestarian itu hendaklah dipelihara. Itu macam mana kita bila kecil ni survival dia tinggi sikit. Kan? Jadi kita perlu buat begitu. Dan kerjasama agensi antaranya syarikat air kan, agensi seperti JPS, Jabatan Alam Sekitar dan yang lain-lainnya terutama PBT sangat membantu untuk kita pelihara. Dan sebarang pembangunan-pembangunan tu pun kita letakkan syarat-syarat yang memang syarat dia tu tak sukar untuk dipenuhi, tetapi dia sebenarnya menjurus. Kalau orang tanya kenapa syarat ini dikenakan, kita mudah jawab, sebab untuk kelestarian air. Dia bukan purposely kita letak syarat tapi kita pun tak tahu kenapa kita letak syarat tu. Itu yang penting. Macam kita cakap daripada Tuan Amli tadi, bahawa pendidikan sangat penting. Bila kita beritahu syarat, okey, dia kata Tuan kenapa mesti 200 meter, kenapa ni, kita akan beritahu. Kita akan explain. Jadi dia dapat pendidikan dan sebagainya. So next kerja, kalau katakan dia dapat lagi projek, dia dah tahu dah kenapa dia perlu contribute benda ni. So lebih kurang macam itulah Tuan Haji. Apa yang Melaka buat. Jadi secara asasnya kita boleh katakan bahawa keperluan untuk pembangunan dan keperluan untuk memenuhi pembangunan itu sendiri perlulah stabil lah, sama. Betul. Jadi mungkin kat sini juga ada pandangan daripada Tuan Hamdi berkenaan dengan apakah peranan-peranan NGO yang boleh digunakan, yang boleh dikongsikan berkenaan dengan kita selalu bila kita sebut pasal kita nak jaga air ni, dia ada kaitan dengan kita nak jaga tanah. Kan? Jadi mungkin Cik Hamdi ada beberapa program kesedaran berkenaan dengan itu sebenarnya benda yang disebut oleh Tuan Azizul tadi tu, satu dilema tu bagi saya lah, bagi NGO. Maknanya kita nak air tapi pada waktu yang sama kita perlu pembangunan. Jadi bagaimana kita nak imbangkan kedua-dua itu. Tuan Haji dulu pun jadi bos luas kan. Jadi mesti menghadapi juga isu tu. Jadi ini satu isu yang kami di NGO ni, bagi saya pendidikan ni, education from our point of view, bukanlah telling people what to do, tapi helping people to decide what to do. Maknanya kita bagi maklumat pada dia, okey, ini ialah keadaan air di Selangor atau mungkin di Melaka. Kita ada banyak macam ni, orang guna air banyak ni, orang buat macam ni, ada punca-punca pencemaran dan sebagainya. Jadi apakah pandangan saudara-saudara sekalian? Apa yang patut kita buat? Jadi orang akan dapat data ni apabila kita ada data, kita ada maklumat, kita boleh buat keputusan. Saya tak boleh paksa orang. Tambah-tambah kalau saya daripada Selangor nak bercerita di Melaka, orang Melaka dia tahulah nak jaga air dia macam mana. Kau bagi maklumat je kan. Macam Tuan Izul bagi maklumat. Ini the truth. What do you think we should do? Peribahasa kata masuk kandang kambing ngembek. Betul Tuan Haji. Masuk kandang. Sebab itu kan? saya rasa dalam pengurusan air sekarang ni, yang paling penting dari sudut pendidikan ialah kita beritahu orang. Ini adalah maklumat. Serupa dengan bila Plan Malaysia nak buat nak buat pembangunan. Dia akan beritahu pada orang apakah pembangunan yang perlu dibuat. Jadi orang tengok. Okey, tak setuju beritahu. Jadi kerajaan bukan kata kena buat juga. Tak ada. Kerajaan pun dia perlu dengar perlu prihatin kepada kehendak masyarakat. Jadi inilah yang perlu kita tanam. Kemampanan ni bagi saya ialah suatu keputusan yang berdasarkan kepada informed decision making process. Informed decision making process ni maknanya proses yang berasaskan maklumat. Kita semua dapat maklumat. Baik kerajaan, baik penduduk tempatan, NGO, akademik, peniaga kecil, skill medium scale ataupun high scale, semua duduk bersama-sama dan kita discuss apakah cara yang paling sesuai untuk kita mengurus air. Lain orang, lain cara dia. Saya tak boleh beritahu pada kadang-kadang dalam satu keluarga tu pun lain pandangan dia. Kan? Ini kan satu negeri, Selangor. Selangor lagi Tuan Haji pun tahu kan memang masalah. Bagaimana kita nak menjaga air yang air tak banyak tapi orang semakin bertambah, GDP nak naik. Jadi bagaimana kita nak. Jadi bagi kami di Econaix, kita bagi option. Kita tak kata inilah satu-satunya option.
Mungkin tuan-tuan ada option lain yang lebih sesuai, lebih relevan, tolong share dengan kami. Jangan marah-marah je. Ataupun apa? gabungan beberapa. Gabungan, okay, we come up with the plan, kita hasilkan sebuah action plan, plan rancangan tindakan dan kita sama-sama usaha. Kalau salah sikit tak apa. Nothing is perfect. Tapi kita cuba bersama-sama untuk untuk melahirkan satu negeri yang mampan, yang kurang masalah air. Masalah air tak boleh settle. Memang akan ada tapi kita kurang. Jadi kita baru cerita sedikit lah. Sedikit je tuan. Kita sedikit je. Kita belum lagi masuk tajuk perubahan iklim. Itu lagi. Apa lagi macam-macam. Jadi kita baru cerita yang water and gender je dulu. Belum lagi perang itu belum lagi perang kesan macam mana perang kan? kepada air. Apa ni? Jadi dalam masa yang sama jugalah untuk capai keseragaman, keseimbangan ni kan. Macam negeri Melaka saya kata tadi cara perbandingan keluasan negeri kecil. Jadi mungkin dia bersepadan dengan negeri lain. Jadi kan biasanya kat Malaysia ni sungai akan jadi sepadan negeri antara dua negeri kan. Betul. Jadi ada setengah sungai tu jadi kongsi. Macam Sungai Bernam, Selangor dengan Perak, Sungai Linggi, Negeri Sembilan, Melaka, kan? Lepas tu sungai apa lagi? Ada Sungai Kesang, Johor dengan kan. Jadi bagaimanakah kita selalu lihatlah isu-isu berkaitan dengan bila sumber ni lembangan sungai ni dikongsi oleh beberapa negeri, dia tak boleh nak jadi satu negeri tu jadi abang long lah contohnya kan, abang long. Dia kena ada tiga-tiga negeri tu kena ada, jadi semua jadi abang long, menjaga kepentingan masing-masing dan kepentingan itu dibincangkan dan unsur elemen menang-menang apa semua ni dapat dipersetujui bersama. Jadi kalau negeri Melaka ni apa yang agaknya nampak itu sebagai satu cabaran dalam menguruskan sumber air. Tuan Haji, apa yang Tuan Haji cakap tu memang relevan sebenarnya. Tapi untuk Melaka kami bersyukur sebenarnya. Alhamdulillah. Kami mendapat jiran-jiran yang sangat baik. Jiran yang baik tu satu nikmat ni pun. Bukan senang Tuan Haji untuk dapat jiran yang baik kan. Kadang-kadang itu pun satu rezeki. Alhamdulillah. Tapi Tuan Haji, macam kita cakap dalam segi konteks sungai menjadi sempadan negeri kan, ada hak-hak negeri yang dipertahankan, tetapi berasaskan rasa prihatin dan sebagainya, kita tanpa menjejaskan hak-hak negeri, kita kompromi on tentang kemakmuran, tentang menjamin akses kepada air kepada rakyat sekeliling. Kadang-kadang di sempadan ni mungkin syarikat air membekalkan air di dalam negeri A, tetapi juga membekalkan air untuk penduduk-penduduk sempadan di negeri B. Jadi ini satu perkongsian yang sangat baik. Dan sebenarnya kalau kita lihat balik, sebenarnya bila sebatang sungai ni dia tidak boleh macam mana kalau kita nak manage daripada sudut water, bukan sudut hak negeri lah, bukan sudut tanah dan sebagainya, daripada pengurusan kelestarian air itu dia mesti secara bersepadu, secara lembangan. Betul. Supaya kita dapat pelihara sungai itu secara bersama. Daripada konteks macam Melaka dan Johor, Melaka dan Negeri Sembilan, Tuan Haji, dia dah jadi macam perkara biasa. Pengarah BKSA telefon pengarah Bakas, pengarah Bakas. Kadang kita telefon dia telefon kita telefon Negeri Sembilan dan sebagainya kan. So benda tu dah jadi common, dan hal-hal kecil ni biasanya kita akan muafakat. Kita carikan penyelesaian lah. Tapi yang elemen yang paling penting adalah perkongsian lah. Maksudnya kalau hari ni jiran kita hantar lauk, besok kita hantarlah lauk lagi sedap kan. Cerita pasal lauk ni, selagi bau lauk tu dapat dirasa oleh jiran-jiran, selagi tu dia kena hantar. Memang kena hantar tu kalau ada jiran terbau kan. So itulah satu. Dan mungkin juga di peringkat ni mungkin ada kerjasama so-called kita panggil bilateral lah, kerjasama kedua negeri, melibatkan mungkin jawatankuasa
yang line up jawatankuasa yang berpatutan lah. Mungkin JPS Negeri Melaka, JPS Negeri Johor. So dia ada forum dia. Forum tu akan membincangkan semua isu lah. Kadang-kadang mungkin kita pelihara bersama-sama, tapi akan ada memang sentiasa pengurusan air ni dia dinamik. Kita kena selalu berjumpa lah Tuan Haji. Alhamdulillah Melaka so far kita bersyukur lah. Dia ambil semangat hang tuah ni. Dia bukan meninggalkan hang jebat, tapi dia mengambil semangat hang tuah ni. Itu Melaka lah kan. Terima kasih atas penjelasan tu. Cuma yalah, maknanya kalau katakan ada pihak yang terpaksa membeli daripada negeri lain, itu dah jadi amalan biasa kat sini. Amalan biasa. Okey. Jadi kalau kita nak berkenaan dengan air tu kan, mungkin juga pihak NGO boleh menjadikan ni satu program kesedaran. Maknanya since air tu air milik semua kan, air tu milik semua. Jadi maknanya perlu sampai mekanismenya tu sama ada melalui bilateral ke, melalui perjanjian ke, melalui pembelian ke, itu yang perlu dibincangkan dan dipersetujui. Apa mungkin Eko nanti. Okey, memang kalau kita tengok pada Tuan Haji punya penerangan berkenaan dengan air milik semua tu, kita dalam NGO bila kita sebut berkenaan penggunaan air menerusi pendidikan, kita nak mendidik orang supaya kita prihatin kepada orang lain. Jangan kita kira sendiri je. Kadang-kadang saya tengok kan, kalau di KL ni ataupun di Selangor pun, bila sebut catur air tu masih ada orang yang siram pokok bunga lagi. Walaupun dia catur air, sepatutnya air tu kena jimat. Fikir pada orang lain. Saya sebut share, saya sebut kurangkan air tu, maknanya bukan kita untuk diri kita saja, untuk semua. Dan apabila kita share, kita anggap air ni kepunyaan kita semua, maka kita akan lebih prihatin pada orang lain. Orang lain pun nak minum, nak guna air. Saya selalu berpegang kepada orang kata falsafah lah kononnya. Treat others like you want to be treated. Maknanya betul. Kita buat baik dengan orang lain sebagaimana kita nak orang lain buat baik pada kita. Kalau daripada kecil kita dididik sebegitu, maka bila kita nak buat jahat pada orang pun kita tak sampai hati. Kalau orang buat aku macam ni, macam apa rasa dia? Kan? Tak kira lah daripada penggunaan air ke, double parking ke, pergi kacau orang ke apa ke, kita tak akan buat macam tu. Jadi kalau kita fikir begitu, insya-Allah bila kita nak gunakan air tu, sebenarnya kalau kita jimat air tu datang daripada sumber yang sama, contohnya daripada water treatment plant ataupun daripada empangan. Air tu pun air kita juga, bukan maknanya kalau kita jimat orang lain dapat air, tak. Untuk semua orang. Kalau kita bukannya kalau jimat dalam tong tu tu memanglah dalam tangki kita memang kita jimat untuk kita. Tapi pada akhirnya kalau kita menggunakan air secara bijak, maka ia akan beri manfaat pada kita dan generasi akan datang. Orang Malaysia dia banyak lupa bahawa air di Malaysia ini, malah di seluruh muka bumi, air ni limited. Dia tengok banyak tapi sebenarnya terhad. Jadi dia kata air di Malaysia banyak, jadi dia pengguna banyak air. Tiba-tiba air tak ada. Kenapa? Sebab sebenarnya air ini limited. Jangan kita, memang di Malaysia kita terima 3,000 mm air hujan setahun. Memang betul. Tapi kalau kita guna dengan tak elok, dengan tidak bijak pun habis. Duit sejuta pun. Ada orang boleh simpan sampai 3-4 tahun, ada orang sehari dia boleh habis. Jadi bergantung kepada cara kita. Jadi inilah yang kita cuba didik kepada rakyat Malaysia supaya berhemah dalam menggunakan. Secara bahasa kasarnya, kita boleh mungkin gunakan ayat membazir air ni, air itu satu nikmat, satu kurniaan daripada kita. Membazir itulah satu kufur nikmat lah. Kufur nikmat. Sebab prosesnya dah mahal. Sampainya kita bazirkan memang kufur lah. Betul. Dapat air itu pun dah bagus sangat lah. Ya, betul. Jadi kalau kita nak lihat jugalah mungkin ada beberapa cerita-cerita kejayaan yang telah pun dicapai di peringkat negeri dan di peringkat NGO juga. Boleh secara ringkas ceritakan mungkin Melaka apakah kejayaan-kejayaan yang kita boleh ceritakan kepada awam bahawa kami dah buat. Contohnya itu. Baiklah Tuan Haji.
Sebenarnya kat Melaka ni bukan BKSA satu-satunya agensi yang menjaga sumber air berseorangan lah. Sebenarnya kita tak boleh kerja seorang lah kan. So sebenarnya di Melaka ni yang seronoknya, kami ni di bawah kepimpinan Yang Berhormat Ketua Menteri, semuanya macam orang kata macam satu kepala lah. Baik BKSA yang jaga air mentah, SAMB yang jaga air terawat, dan juga yang jaga hiliran sampai ke kumbahan. Kami ni macam adik-beradik. Mudah nak runding. Jadi integrasi antara jabatan ni dan sebagainya, dia berlaku sangat smooth. Dan bila smooth tanpa ada apa-apa halangan dan sebagainya, perundingan tu kadang-kadang over phone, kadang-kadang kat kedai kopi boleh selesai. Kan? Jadi dia mudahkan rakyat sebenarnya. Sebenarnya tak ada tujuan lain yang kita buat, yang kita minta daripada kita punya counterpart dan sebagainya, selain daripada untuk memudahkan rakyat. Jadi dalam hal ni sebenarnya perancangan pun boleh jadi tepat, kita punya tindak balas jadi pantas, kita punya anticipation terhadap risiko. Maknanya masa menunggu untuk keputusan tu boleh pendekkan. Ya, boleh pendekkan. Dan kita memang diajar, di Melaka memang macam tu. Protocol wise ada, tapi bila hal-hal tertentu dia jadi macam tak ada. Dia macam transparent. So di Melaka untuk dapat keputusan tu apa semua mudah. Itu integrasi bersama agensi lah, dan selanjutnya kita gerak kepada public kan. Macam mana kita nak educate benda-benda macam ni, mungkin saya kena belajar juga daripada Tuan Amli. Bagaimana kita nak kembang luaskan bila kita melibatkan public. Tapi di Melaka sebenarnya kita ada few NGO lah yang bersama-sama dengan kita. Ada satu yang dipanggil Sahabat Rimba Alam Terpelihara, SMART. Sangat terkenal kalau di bawah payung tanaman pokok hutan dan sebagainya. Mereka telah berjaya menanam pokok lebih kurang 7,000 batang di empangan kami. Ya. Yang seronok dia Tuan Haji, apa yang SMART buat, atau nama pendek dia SMART lah. Dia bersama dengan GEC, Global Environment Center. Okay. Apa yang dia buat, saya sangat-sangat terbuka kalau dengan mereka ni. Sebab program tanam pokok, kadang-kadang orang datang, Cik Azizul, you ada tanah, boleh tak kita tanam pokok hutan? Tapi kebiasaannya Tuan Haji, kita agak reluctant. Sebab tanam pokok hutan hari tu, tangkap gambar hari tu, last kali tinggal. Pokok hutan ni masa dia kecil, dia kena bela macam baby. Betul-betul. Kena tak boleh rumpai keliling. Tapi dengan SMART, dia datang sekali dengan maintenance, dengan apa semua. Dan untuk makluman Tuan Haji, fasa pertama yang kita tanam tu dengan satu GLC federal lah. GLC ni bekerjasama dengan SMART dan juga GEC. Pokok tu, ukur lilit dia dah boleh harvest carbon. Dah tinggi dah. So itu salah satu kejayaan yang saya rasa sangat bernilai lah. Yang mana bila pokok-pokok yang sedia ada sekarang dekat empangan, ada pokok-pokok yang mungkin tak sesuai dengan air kan. Dia sedut air terlalu tinggi apa semua. Sekarang kita tengah replace dengan pokok hutan yang memang kita identify jenis-jenisnya yang boleh memelihara air. Dan juga kita produce carbon balik lah. So itu antara yang ada kat Melaka lah. Sebenarnya banyak lagi, tapi nanti Tuan Haji dengan Tuan Amli jemputlah datang ke Melaka. Ni nanti hari air ni nanti kan. Hari air nanti. Okey, Cik Amli. Ini berkenaan dengan apa tu usaha-usaha yang kita pernah lakukan sebelum ini. Contohnya kalau dari sudut air lah, kita banyak buat aktiviti gotong royong yang mana selepas itu ada orang yang sambung.
Jadi walaupun gotong royong ini dia on and off lah. Ya. Tapi yang pentingnya ialah orang tu daripada rumah tu jangan buang sampah. Tapi kadang-kadang kita nak mendidik satu hal, on and off pun tak apalah sebab orang suka gotong royong dan kita tengok mereka pun tak adalah datang gotong royong tu nak makan, nak t-shirt, tak ada. Setengah orang kalau ada t-shirt baru dia datang. Ada makan, laju memang baguslah kalau ada makan tu kan. Tapi kalau gotong royong ni alhamdulillah saya tengok masyarakat di Lembah Kelang mereka sangat peka dengan isu ni dan selalu menjadi sebutan lah orang bila sebut berkenaan dengan pencemaran air. Jadi mereka nampak termasuk kumpulan-kumpulan entiti-entiti korporat ni datang untuk menjalankan aktiviti gotong royong. Dan bila mereka nampak sampah sarap yang berada dalam sungai, mereka sedar, oh ini termasuklah sampah aku ni. Misalnya botol air mineral. Aku pun pernah buang botol air mineral ni. Kan jadi dia fikir macam tu. Kalau aku nak sungai ni bersih, maka aku sendiri dan keluarga aku sendiri mestilah menjaga alam sekitar dan sebagainya lah. Jangan buang minyak masak dan sebagainya. Jadi di antara usaha-usaha yang kami nampak adalah dia punya kesan. Dan juga Tuan Haji pun tahu kita ada buat program pertandingan antara sekolah-sekolah berkenaan kebersihan air kan. Dekat kalau kita imbau balik lah, maknanya kita ada NGO Friends of Rivers dan sebagainya kan. Tu mungkin kita boleh ni. Saya rasa banyak benda nak sentuh tapi mungkin kita ada kekangan masa kat sini. Jadi saya nak pergi ke apakah inisiatif yang pihak Melaka Econet buat. Sebab kita sekarang ni di peringkat kerajaan ada buat perabaan kan berkenaan dengan NAWAPS kan. Itu semua nak menguruskan air tu. Tetapi secara menggunakan teknologi, menggunakan pengumpulan data-data dan sebagainya kan. Lepas tu ada inisiatif lain pula. Ada buat kolam hiliran, buat kolam pinggiran, taps, apa lagi, air bawah tanah, riverbank infiltration dan sebagainya. Adakah satu keperluan yang baik, tapi mungkin pihak Melaka dengan Econet boleh secara ringkas je komen mengenai perkara ini. Tuan Haji, kalau kita bercakap tentang apa yang kita punya agensi-agensi hala ke arah macam Tuan Haji sebut tadi, projek-projek yang berkaitan dengan teknologi, IoT dan sebagainya. Sebenarnya saya sangat setuju dan saya sangat menyokong. Sebab kita ni bertindak dalam keadaan yang kita sepatutnya membuat keputusan data driven tau. Based on data driven. Bila kita ada data, kita akan anticipate. Ini signal tak bagus ni. Ini signal bagus ni. Contohnya macam kita punya paras air. Dia bila NAWAP kan tunjukkan trend dia kan. So bila dia menurun, oh ini sepatutnya kita lepaskan air reserve kita supaya logik kita tak terganggu. Kita punya contohnya saliran untuk sawah padi tak terganggu. So that's why data driven ni sangat penting. Dia bagi kita pemantauan live tau. Ya, betul. Jadi bila kita buat keputusan tu, kita bukan teragak-agak based on kita punya insting tu penting. Tapi bukan nujum pak belalang lah. So maknanya lebih kepada keputusan tepat pada masanya. Ya. Dan kita sebenarnya dalam keadaan tu sebenarnya bukanlah bermaksud kita bila buat keputusan based on data, maksudnya kita tunggu benda tu jadi, signal dah keluar, lepas tu kita tak. Dia bukan menjadikan kita reaktif tau. Reaktif. Hujung belalang tak timbul lagi. Dan dia proaktif lah. Dan dia tak menjadikan kita macam reaktif. Bila dah jadi baru kita buat. No, kita dah anticipate awal. Bila anticipate awal, kita dah boleh tengok dah apakah patut kita buat dan apa kita boleh fokus. Melaka dah banyak pengalaman tak ada air. Mungkin Econet ada kami setuju. Saya tak ada masalah dengan pendekatan teknikal ataupun engineering methods. Memang sangat penting, especially kalau macam you sebut tadi, masalah yang sedang berlaku ataupun kita anticipate kan. Tapi pendidikan pun perlu kena ada untuk masa depan, jangka panjang. Contohnya penggunaan air dan juga kaitan sekarang orang cakap berkenaan perubahan iklim, climate change. Saya baru dapat tahu bahawa kalau macam di loji air di Bestari Jaya tu, kadang-kadang sekali datang 40,000 kilogram minyak diesel untuk menangani
memenuhi keperluan tenaga di loji. Ya, Jadi ya. kalau orang tahu diesel, Pump, tu sebab dia saya pump. tak berapa terima sangat pendapat bahawa kita jual diesel kepada negara lain. Okey, Tapi kalau yang dari segi tu memang nampak Ya. dia punya kesan. Kalau orang tahu banyaknya minyak kita guna, orang tak tahu. Every time you use water, we are using energy. Bila kita use energy, ada kesan kepada kepada perubahan iklim. Orang nampak air perubahan iklim lain. Tak ada. Memang sangat Ada kaitan. ada kaitan. Jadi kita nak didik masyarakat supaya nampak connection. Bila dia nampak connection ataupun hubungan itu, barulah mereka kata, okey, kalau aku jimat guna air atau aku bijak guna air, maka perubahan iklim akan berkurangan dan juga hutan juga terjaga. Itu cerita lain pula lah Tuan Haji. Mungkin panel boleh setuju dengan saya lah. Maknanya kita pendidikan tu penting, perancangan penting dan juga kepakaran juga penting. Sebab kepakaran ni mungkin dari berbagai Disiplin lah. area lah ya, ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Jadi saya rasa kita nak sampai ke hujung lah ni. Sampai ke hujung. Jadi mungkin panels boleh buat rumusan secara ringkas. Hari Air Sedunia 2026, water and gender, air milik semua. Jadi apakah itu satu urutan tema yang kita boleh laksanakan di Malaysia, ataupun dia memerlukan komitmen, sebab daripada komitmen dari segi dasar negara, dasar negeri, pelaksanaan di peringkat akar umbi bawah jabatan orang ramai, dia masuk satu circle, satu bulatan yang tak boleh nak diputuskan. Mungkin panel boleh ulas sikit. Saya setuju Tuan Haji. Dia sebenarnya Hari Air Sedunia ni bukan sekadar satu sambutan tau. Ya. Dia sebenarnya satu peringatan global kepada kita. Yang air yang kita ada ni sebenarnya bukan milik kita sebenarnya. Dia sebenarnya kita pinjam daripada generasi yang akan datang. Wah, betul. Jadi kita kena pelihara supaya anak-anak kita semua dapat lah. Kata jangan main lanyak. Jangan main lanyak, jangan main habiskan je, jangan main rosakkan. Jadi memang sangat penting lah. Cycle tu memang dia nampak tema dia nampak simple, tapi sebenarnya gerak kerja dia agak dalam sebenarnya. Betul. Dan kita nak includekan supaya dia jadi inclusivity tu. Dia agak mencabar. Dan kita kena tengoklah secara strategiknya macam mana educationnya, kita tak boleh tinggalkan kan, pendidikan awal daripada kanak-kanak ni kan. So benda ni bukan satu hari punya kerja. Sebenarnya dia adalah long term proses dan kita kena teruskan. Jangan berhenti. Ya. Mungkin Cik Amli ada ni. Saya setuju dengan Tuan Aizul bahawa Hari Air Sedunia ni bukan hari tu saja. Kadang kita buat hari ini, lepas tu orang lupa. Dia sepatutnya kita ingatkan paling tidak seminggu sekali sampai dalam media orang cakap pasal air. Khutbah-khutbah sebulan ataupun 2 bulan sekali cakap pasal air. Supaya kita sentiasa ingat air ni sangat penting. Kita kadang tak makan, tak ada elektrik pun tak apalah. Tapi air mesti ada. Tapi maknanya program podcast Let's Talk Water ni perlu diteruskan. Perlu diteruskan. Perlu Sebab diteruskan. air ni sangat penting. Ya. Kalau orang kata bagi saya, kalau dunia dah tak ada apa-apa, air. Kalau ada air, kita insya-Allah boleh hidup. Dan bila Tuan Haji sebut tadi kerjasama di antara 2 negeri, 3 negeri, Negeri Sembilan ke Johor. Saya cukup bergembira sebab apa, benda ni sangat penting. Takkan kita nak kira kenegerian lagi. Tak boleh dah. Kita kena kira sebagai kita ni umat manusia. Kau nak air walaupun kau orang Melaka kan. Aku Negeri Sembilan. Kena juga bersama-sama kita sebagai manusia. Sempadan ni manusia yang buat. Tapi manusia semua sama. Dan pendidikan ni saya harap di sekolah-sekolah boleh mulakan dengan terus dan kita boleh sama-sama bekerja ke arah pendidikan tanpa meninggalkan kaedah-kaedah lain. Saintifik, teknologi, engineering, perundangan ataupun penguatkuasaan. Saya rasa tempoh yang perbincangan kita ni dalam sejam ni macam terbang gitu je. Pendek sangat. Pendek. Tahu dah sejam kan? Baru dah masuk gear 2 kan. Jadi itulah punya air. Kita bangun pagi nak mandi ke, air. Kita nak tidur, kita nak gosok gigi, air. Dan sebagainya. Jadi air itu menjadi satu asas lah kepada kehidupan. Sebab apa kadang-kadang Tuan Haji saya fikir apa tahu, pembangunan sebuah negara sampai saya terfikir begini. Pembangunan sebuah negara dia punya tujuan apa? Make sure air ada.
bawah pembangunan tu okey buatlah apa tapi air mesti ada banyak ni kan macam Masema lah juga. You buatlah pembangunan macam mana tetapi Air itu di awal kualiti kawal. awal sebelum dan selepas pembangunan mesti sama. Itu saya rasa satu pandangan ataupun kaedah yang saya rasa boleh digunakan sebagai Saya harap podcast pagi ini tidak merangkumi, tidak menjurus semua isu yang kita hadapi, tapi kurang-kurangnya kita dapat bercerita, menterjemahkan apakah peranan kita, peranan di peringkat masyarakat, peringkat di peringkat negeri dan sebagainya tentang bagaimana kita nak uruskan air ini. Betul. Untuk pastikan bahawa air ini kita masih akan dapat ni kan. Sebab di peringkat negara kita ada air 2040. Jadi isu air ini akan menjadi lebih besar dan lebih memerlukan tanggungjawab peranan dari semua pihak. Jadi terima kasih kepada ahli panel dua yang kita saya gembira dapat berkongsi dari peringkat NGO, dari peringkat kerajaan dan sebagainya kan. Dan saya terima kasih lah. Semoga benda ni perkara yang bertangan ni dapat memberi sedikit idea, ilmu, pengetahuan kepada orang yang mendengar di sana nanti supaya jadi kalau air ni air yang satu perkara sebut air adalah kita perlukan, itu je. Jadi terima kasih pada sekali lagi pada Tuhan Cik Amli, dan kita insyaAllah kita jumpa lagi. Dan saya nak cakap selamat Hari Raya lagi lah sekali kepada semua penonton di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.